Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton. Kali ini episod daripada Nadi Isukan, podcast Nadi Isukan. Hari ini kita jemput Encik Muhammad Farouk bin Abdul Patah. Dikenali sebagai Flava. Ya, betul. Betul? Betul. Flava. Alright, tajuk kita pada hari ini Flava. Dari local to global. Nama dia besar Mesti orang apa ataupun orang yang akan tanya, "Ush, apa ni? Apa cuba ni kan?" Alright. So as a big surprise untuk soalan-soalan kepada Flava. Apa dia? Flava Ya, betul. Panggil Alright, pelawak boleh. Flava. Dan Flava merupai seorang executive director of Makna, and then founder Esports Central Malaysia as a CEO, and then CEO Flava Event Group Sdn Bhd. Ya, betul. Wow. Okey, boleh memperkenalkan. Flava boleh perkenalkan lagi sekali nama walaupun saya dah kenalkan, dan boleh beritahu peranan Flava di dalam industri sukan. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you lah sebab jemput saya untuk Sure. sini. Saya pun datang ni dengan hati yang terbuka, excited sebab biasanya bila orang ingin berbicara tentang ekosistem sukan ni, saya very excited nak berkongsi tentang pengalaman dan juga ilmu yang saya sedia adalah. Sebab komuniti Nadi ni memerlukan orang macam Flava. Saling memerlukan lah. Saya pun sebenarnya kalau dia katakan dalam industri ni, kalau kita cakap seorang diri kan, kita jangan nak belagak macam kita tahu semua benda lah. Kadang-kadang kita saling belajar antara satu sama lain. Saya pun banyak belajar dari orang lain. Saya mulakan kerjaya saya dalam industri sukan ni sejak tahun 2011. Waktu itu saya adalah seorang pengulas amatur untuk permainan Dota 2. Oh. Secara amaturnya, alhamdulillah saya diberi peluang untuk mengulas beberapa acara-acara sukan ternama pada waktu itu untuk Dota tu bagi mereka yang mengenali, mengetahui acara-acara tersebut. Dan saya continue proses saya dalam mengulas sukan tu sehingga tahun 2017. Minta maaf, tahun 2019 saya diberi peluang untuk berkhidmat di bawah Persatuan Sukan Negara, iaitu pada waktu tu adalah Esports Malaysia, ESM. Dan saya rasa tahun seterusnya itu bertukar jadi Malaysia Esports Federation, MESF waktu tu. Waktu tu saya berkhidmat sebagai Ketua Komunikasi. Ketua Komunikasi. Ketua Komunikasi Persatuan daripada tahun 2019 hingga ke tahun 2022. 2000. Lama juga. Satu terma lah. Sebenarnya tak cukup terma pun. Tapi dari situ ada 2019 hingga 2022. So sepanjang tu, selain daripada saya mengulas sukan, saya juga adalah pengacara majlis untuk acara-acara sukan. Sebab bila tahun 2017 ke atas, kita dah nampak sukan lebih aktif. Ada lebih ramai individu dan entiti yang berminat menjadi seorang pengulas. Jadi saya tengok macam ramai orang dah minat jadi pengulas ni. Sekali kita kekurangan pengacara majlis pula. Saya bertukar jadi seorang pengacara majlis, lebih kepada pengacara majlis. Sebab mungkin ramai orang memandang remeh ke arah kerja menjadi seorang pengacara majlis untuk acara sukan. Dalam kalau orang macam fikir tak susah sangat pun, mudah je kot, caster lagi payah kan. Ada senang susahnya lah kat situ. Pada tahun 2019, 2021 dan 2023 saya terlibat urus dalam pengurusan tim Malaysia untuk esports, untuk acara Tamasya Sukan C 2019 adalah Manila, Filipina. 2021 di Manila, Filipina sebagai pihak pengurusan saja. 2021 sebagai penolong team manager, assistant team manager, dan 2023 sebagai delegasi lah. Delegasi ke sana. Macam tu. Dan panjang perjalanan. Macam-macam. Saya pun terkejut juga. Kadang-kadang saya tak pernah nak reflect kan. Bila orang bertanya tu macam-macam juga buat. Bila free time ni. 2022 untuk Asian Games Hangzhou, saya menjadi pengulas rasmi untuk tamasya pertama. Kira Asian Games Hangzhou tu adalah tamasya level tertinggi untuk isukan. Saya menjadi pengulas rasmi
untuk 3 esports game title, di mana pada waktu itu bukan saya seorang pengulas, saya juga adalah ketua pengulas. Di mana saya yang diberi amanah untuk melantik individu-individu yang sesuai untuk mengulas untuk acara tersebut. Waktu itu. Dan insya-Allah berharaplah mungkin 2026 ini saya diberikan kesempatan untuk Amin. dapat balik jawatan yang samalah Amin. mengenai atlet-atlet tersebut. Semoga dipermudahkan. Ya betul, ya. Alright. Itulah So, sedikit sebanyak. itulah background ataupun memang Flava dalam peranan Flava di dalam industri sukan dalam Malaysia. So, Flava, saya teruskan dengan soalan terus. Boleh. Right. Kita baru je melihat pelancaran ataupun plan strategik KBS 2026 until 2030. Yang mana secara jujurnya kita nak pastikan ataupun bagaimana kita nak pastikan pembangunan bakat kita bukan sekadar shot sendiri, orang kata. Bukan shot sendiri, dia peringkat lokal. Tapi Flava, adakah benar-benar diiktiraf oleh badan dunia seperti IASF? Untuk ni pelan strategik tersebut. Ni apa yang pembangunan bakat kita? Adakah ia diiktiraf oleh Badan Sukan? First kali, just nak clarify, kita cakap pembangunan bakat ni, saya rasa yang diaulangkan ni lebih kepada atlet. Lebih kepada atlet. Dan bukanlah kita cakap bakat ni ada pelbagai. So kadang-kadang orang perlukan nak bagi spesifik kat situ kan. Kalau kita cakap pasal atlet ni, nak kata di acknowledge oleh ISF sudah semestinya. Asalkan diorang bersaing dalam kejahana-kejahana atau aktiviti di bawah persatuan tersebut lah. Kalau tidak, dan tak ada lah. Dia semudah itu. Sebab kadang-kadang bila kita cakap pasal ISF tadi kan, benda-benda yang tak melibatkan ISF dan diorang tak terlibat lah rasanya. Saya tak terafan. Ya. Tapi kalau kita nak cakap dari segi formality ni, tak ada pula kita dengar macam lesen atlet profesional di bawah ISF. Tak ada. Sedangkan kat Malaysia pun tak ada lesen atlet profesional. Kalau cakap pengiktirafan, tak adalah. Dia semudah kalau join tournament dapat masuk di bawah ISF tu, jadilah atlet di bawah kejohanan ISF. Tapi tak ada, there's no such thing as atlet yang di-acknowledge oleh Persatuan Sukan Dunia something like that. Tak ada. Okay, faham. So belum ada lagi yang dia just diiktiraf, dia kan diiktiraf, dia just bermain, dia sebagai atlet di bawah kejohanan. Ya, betul saja. Di bawah kejohanan IASF saja. Ya. Alright. Pada 2026 ni kan, kita anggap seseorang itu global. Kita ambil global. Kalau dia menang lah piala kat luar negara sebab kita dah Malaysia ada dah kan? Ada banyak. Ada dah. So kalau dia menang kat luar negara ataupun kejayaan sebenar adalah apabila bakat Malaysia mula disambar oleh gegasi kelab di luar Malaysia. Apa komen Flava tentang ini? Sebab dia dah menang piala kat luar negara. Betul. Dia bawa nama Malaysia. Betul. Tiba-tiba dia kena sambar daripada kelab di negara lain. Betul. Tapi di scene sukan yang sama, which is kita ambil contoh MLBB ke, HOK ke, and soalan lah PUBG ke. Right. Apa komen Flava? Dia menarik soalan ni sebab satunya rata-rata ramai di antara kenalan saya yang mendapat offer ni kan, yang dah dapat kejayaan yang tinggi di peringkat nasional, di peringkat international, di peringkat world semua ni, bila mereka dapat offer daripada peluang untuk bermain untuk organisasi yang lebih besar dengan insentif yang lebih lumayan semua tu, alhamdulillah kita gembira untuk mereka lah. Mereka bila kita cakap kita lebih merujuk pada soalan tadi lah, yang maknanya organisasi bukan dalam Malaysia, semua di luar Malaysia. Sebagai contoh, kita ada organisasi daripada China lah, kita daripada Eropah, offer-offer yang memang best. Dari segi insentif, bukan setakat duit, dari segi penjagaan makan minum, tempat tinggal, dari segi training facility dan pelbagai lagi, insurans kesihatan lah, pelbagai kan.
Semua of course on a personal level kita memang gembira. Tapi of course kita kena admit juga yang bila player-player ni tidak lagi berkhidmat, tidak bermain untuk negara kita, dah hilanglah kibar layang Rencana dia dah ada. lencana dia dah ada, logo Malaysia tu tak ada lah. Sebenarnya ada je. Kadang-kadang kalau kita balik organisasi, yes betul organisasi tu organisasi negara lain, tetapi bila nama tu keluar di website rasmi seperti Liquipedia, Ya. dalam kejohanan semua ada je logo tu. Dia akan contoh barisan pemain tu ada seorang tu daripada Indon, ada seorang tu daripada Saudi Arabia, seorang tu Malaysia, ada je keluar logo tu. Tak adalah dia claim oh ni pemain negara lain dan Dia tak sebagainya. adalah. Dia keluar name ni je. Nama Nama, tak adalah nama keluar, nama nama keluar, logo pun ada jugalah. logo keluar. Tak adalah dia claim tu dia player negara, tak ada lah. Oh, okey. Tapi yang sayangnya sebenarnya lebih kepada alamak, so player power kita dah hilang. Dah hilang ni, maknanya chances kita di masa hadapan ni, Ya. apakah peluang kita untuk mendapat kejohanan untuk negara kita? Itu kita cuba ketengahkan sekejap lagi. Dia risau kat situ. Tapi saya nak terus kepada poin ni yang kadang-kadang nak cakap macam mana dekat negara kita, apa yang institusi-institusi, entiti, organisasi yang di Malaysia boleh offer ni tidak boleh mencapai pada masa inilah. Tidak boleh mencapai apa yang di-offer oleh apa yang negara luar ni offer. Dari segi gaji lebih tinggi, bukan setakat bermain Malaysia ringgit, main USD sekarang ni. Of course pada waktu ini memang USD dah menurun semua, tapi still Betul. lebih tinggi dan berbagai. So macam nak stop dorang pun, contohlah kalau Saudara Irfan sendiri kan dapat offer, cakap Irfan tak payah main lah. Tak main duduk kat Malaysia je lah, nanti hilang kau, nanti macam mana kita nak menang ni? Tak boleh pula. Kalau kita betul-betul kita kisah tentang individu tu, kita kena lepaskan lah. Betul. Kita patut gembira. Bukan gembira setakat gembira sikit-sikit, tapi dah ada kita kena genuinely gembira untuk orang tu. Macam mana cakap, dia bukan sekadar career growth dia tau. Betul. Dia dari segi dia punya skills ataupun kemahiran dia, mungkin dia boleh dapat. Betul. Untuk dia nak bawa balik ke sini, kita tak tahu. Betul. Sampai bila dia nak main ke sana itu terpulang pada dia. Dia terms of contract dengan organisasi tersebut. Yes. Tapi dia once dia dah habis kontrak, dia akan balik di sini. Saya rasa mungkin organisasi Malaysia akan boleh cuba offer yang the best untuk dia, untuk bawa naikkan nama Malaysia balik selepas ketiadaan dia. Ke macam mana? Tapi saya rasa poin yang dibawakan tu memang betul, 100% betul. Tapi tu later lah. Later lah. Tu later lah. Tapi kalau nak bawakan, kalau kita fikir balik, bila dia dah pulang tu maybe dah too late. Kan saya cakap, orang tu dah utilize individu, and kemungkinan besar waktu individu tu dah kembali kepada tanah air, dia mungkin dah sampai satu time yang orang cakap dalam e-sport ni cakap, oh dia dah bukan prime dah. Ya. Mungkin ada sebabnya dia tak continue, sebagainya dia tak prime dah, ataupun mungkin ada sebab kerana organisasi itu tidak mengambil beliau untuk apa reason, sama ada orang lebih better sebagainya. Tapi dia tak iktiraf dia tu as a prime. Maksudnya as a fans, penonton ataupun orang yang betul-betul fans, yang akan titlekan dia as a prime. Dan dia pun saya rasa dia tak minta kot. Yes, betul. Kan? Nak buat macam mana, skill dia memang macam tu. Right. Okay, berbalik pada soalan tadi. Ini kita relate lah dengan soalan yang tadi tu untuk second soalan. Ramai kata pakar kan, dengar tentang isu utama kita bukan kemahiran. Kita power betul. About kemahiran kita power betul dalam Malaysia ni. Itu tak dinafikan lah. Tapi tekanan mental and physical diorang sendiri. So apakah bentuk yang latihan yang patut kita cuba terapkan, ataupun kelab-kelab lain, kelab-kelab yang sedia ada untuk bawa latihan yang lebih, orang kata apa, tentang mental health diorang termasuk dengan physical. So macam mana kita nak bina mentality tu di dalam kelab-kelab dalam Malaysia? Sekarang ni kita nampak kelab yang konsisten adalah kita ambil gegasi besar, iaitu gegasi merah, iaitu Selangor Red Giants. Kan? Konsisten. Macam mana kelab-kelab lain nak bawa macam tu? Lava, you ada ni. Saya rasa ada banyak soalan ni paling best. Sebab bila saya dipersoalkan tentang mental strength sebagainya, semua orang tanya pasal mental strength ni, tapi kita nak tengok dari tackle kepentingannya ada mental strength ni.
first nak bercakap sedikit tentang sukan isukannya. Ramai orang tak faham kenapa mental strength ni penting adalah kerana kebanyakan benda yang diguna pakai sewaktu permainan isukan ni adalah mental. Ya, decision making. Sebab kalau ikutkan mungkin ramai yang mendengar podcast ni adalah antara mereka dalam industri. Mereka sendiri bermain kan. Kalau nak kira fizikal, tak banyak sebenarnya. Of course, hand-eye coordination dan sebagainya. Tapi decision making tu. Decision making that is required untuk bermain dengan baik. Ini waktu permainan. Dah lah waktu permainan pun kena mental. Dekat di luar permainan pun ada penggunaan mental juga. So, berbagai. So, waktu training lain, waktu kehidupan harian lain, yalah dengan family tekanan pressure dan pelbagai lagi, dengan fans, dengan community, dengan hated, dengan nak deal dengan management, ada pelbagai jenis tekanan pressure mental sini. Itu antara sebab kenapa mental strength ni perlu diketahui. Mental health perlu diketahui. Sebab ramai orang neglect. Semua orang, banyak organisasi fokus balik-balik training. Yes. Training. Betul. Buat study meta semua ni. Tapi tak pernah nak tanya keadaan mental player mereka sendiri. Dia kata macam kalau bila cakap pasal mental, kalau ikut zaman dulu cakap mental lah kau ni lemah. Kena marah sikit pun dah down. Kena sini semua down. Tapi bila dalam sukan melihat banyak mental, ada sebab dalam mental strength dia selalu diuji. Tu yang pasal tu penat lelah. Cakap kau main e-sport pun boleh penat kan, sebab penat mental lah. Badan semua tak boleh nak kupak, otak pun. The main. Dia dah pakai main. So all of it is akan rasa letih. Betul. Tu macam orang yang kerja dekat office pun. Banyak yang kerja otak kan. Kerja otak nak kata dia orang berlari kat office, tak ada. Duduk kat kursi daripada 9 sampai 5 petang tu. 9 pagi 5 petang. Tapi penat. Penat dia macam marathon pula. Padahal bukan penat fizikal, dia penat mental. Macam 25 km. 25 km. Spesifik kan? Ya. 25 km. Yes. Sebab saya enjoy marathon. Alright. So, bila Flava mention, tu ada terlibat tak ataupun relate tak dengan zaman sekarang ni yang dah ada AI? Kalau orang kata kadang ada je yang certain player yang betul-betul letih macam kita sebut tadi. It's about dia guna mental. Ada yang sekadar aku zaman prime aku kot, aku tak payah mental sangat pun tak apa, aku ikut je sebab aku memang power on kemahiran, skill aku di dalam game ni. Memang power. Mungkin ada, mungkin saya tak tuduh tapi mungkin ada. So relate tak dengan zaman AI sekarang ni? Penting tak kita bagi pemain-pemain kita bukan sekadar pandai bermain game, tapi dia kena pandai juga baca literasi. Maksudnya literasi macam boleh baca data, boleh buat analytics sendiri, ataupun dia boleh kaji sendiri pihak lawan punya game-game untuk di peringkat global lah. Sebab apa? Dia dah di peringkat global. Dia dah main, kita ambil contoh EWC, kita ambil contoh M series. So itu dah main dunia sebenarnya tau. Betul. Kan? So apa komen Flava? Apa Flava punya kata? Macam saya, jawapan mesti lain punya. Kita cuba. Tapi kalau kita cakap pasal data ni, kalau saya no personal level, cakap bagus lah kalau boleh baca, boleh buat analytics on your own kan. Cakap perlunya sebab you sendiri yang bermain. Of course you kena analyse things on your own kat situ tu. Tapi kita cakap walaupun itu satu keperluan, ada setengah-setengah atlet ni dia dalam game tu sendiri pun dah buat macam-macam. Kadang-kadang dia tak cukup tangan nak buat semua benda. And kadang-kadang dia analyse benda yang dia nampak je, benda yang dia alami. Tapi itu pasal kebanyakan, rata-rata kebanyakan organisasi isukan yang besar, dia ada their own analyst. So sementara player tengah buat ni, kadang-kadang kau tengah main game kau tak sedar benda ni. So analyst tu nampak, sebenarnya ni data-data, number semua ni. So dia akan sampaikan, tapi dia tak sampaikan terus kepada player. Kadang-kadang player ni tak faham data-data yang dikumpul analyst. Biasanya sebagai seorang analyst, dia kumpul pelbagai jenis nombor. Betul. Ada nombor yang boleh dipakai, ada yang nombor tak boleh dipakai. So dia akan bagi tu coach dulu. Sebab coach ni lebih mengenali, lebih close pada player. Dia akan cakap, daripada data ni, saya tahu macam mana nak sampaikan kat player. Sebab player ni dah penat otak, mental. Kita cakap tadi pasal mental, which is a very good question kan. Penat otak. So disampaikan dengan cara yang
mudah dia nak hadam supaya dia tak stres. Sebab kalau terlalu tertekan pula, semua tak jadi. Semua benda ke laut. Kita cakap sebab terlalu banyak sangat info dimasukkan. Aku nak main jap lagi, aku dah game 2. Kau nak bagi aku info macam-macam. Macam mana aku nak serap semua ni? So, dia ada pacing dia dan sebagainya. Tapi patut ke kalau as a player dia ada ilmu tu juga? Of course. Kalau ada ilmu tu cakap, because at the end of the day, you sendiri yang kena, you're the one who's playing the game. Kita sebagai orang di luar ni, kita ada limited amount of things yang kita boleh bantu dia. Dia sendiri perlu equipkan diri dia dengan knowledge, dengan ability lah, analytical abilities yang sesuai untuk decision making. Mana tahu dengan ada ilmu ni, dia boleh analyse dengan lebih baik. Kadang-kadang before this cara pemikiran dia lain, sekarang cara pemikiran lain. Memang most definitely, that is definitely itu pun akan effect juga most needed. dia punya performance dia bermain juga kan. Ya, betul. Sebab dia dah tahu kira-kira ketika dia bermain, yalah, sebab saya kompetitif yang tak jadi. It's about skill issue. Tak banyak episod lah saya cakap skill issue ni. Episod apa saya ada mention skill issue. Saya sendiri pun ada skill issue juga. That's why kita ke arah host. Yes. There's yalah, front person. Betul. Dia boleh bercakap. Saya admit, saya pun Sebab kita suka bercakap. betul. Nak kata suka, jangan tengok juga. Ada time, tapi kita suka kita suka kupas Betul. something new yang dalam e-sport sendiri. Ada time kita boleh simpan lah. Ya, betul. Bila orang tanya baru kita. Betul. Sebab kita yang cetek benda tu. Yes, betul. And then we share together. Kita yang perform nanti. Ya. Alright. So, ini dia keluar sikit lah. Dah tak relate lah dengan soalan tu. Yang itu kita boleh terima. Sebab Flava as a duduk di dalam ESM satu ketika dulu. E-sport elektronik sukan Malaysia. Dan juga bawa tim Malaysia pergi ke ni, dan sebagai ketua pengulas juga. Dan pengulas bukan sekadar pengulas, dia nampak apa yang berlaku during game, player punya macam mana, itu ini semua nampak. So alang-alang orang kata kita ambil kat Malaysia balik, kita ada MAL. Ada. Kita ada MAL kan. Adakah jambatan ni cukup kuat? MAL ni, adakah jabatan ni cukup kuat untuk kita tapis bakat-bakat daripada akar umbi sebelum diorang nak pergi ke MPL yang lebih, orang kata apa, ganas? Dari saya tak sangka lah salah. Jadi dia kan cukup tu. Kalau saya lah, sebab saya daripada Minda, saya manage team Malaysia kan. Tak cukup. Korang jangan mengharapkan nak MAL je baru nak, jangan nak tunggu MAL baru nak bersedia, nak bersedia kan, nak power up semua tu. Tak really. Not really. Sebab kalau kita tu MAL kan, kalau kita tengok statistik lah, ramai pasukan yang berjaya menembusi daripada MAL ke MPL tak dapat nak sampai carta tinggi dalam MPL tu. Sebab ada that some sort of barrier in between them, sebab dia punya skill gap tu. Kalau di MPL ni, diorang dah expose sepanjang masa. So the best, krem de la krem of MLBB. So bila masuk tu, balik-balik MAL, ramai di antara mereka masuk MPL, bila bottom tu kena kick. Bila bottom tu kena kick. Lalas masuk MPL, keluar MPL. Masa MPL adalah, of course, ada je beberapa senario di mana ada pasukan-pasukan MPL yang sebelum ni bukan dari MAL, tak perform, dia jatuh kan. Tapi kebanyakan masanya yang daripada MAL naik MPL turun balik. Tak boleh nak pecah that barrier to become the top in MPL. So you have to find other means. That's why pihak game publisher, even third party events, cuba untuk meraih lebih banyak kejohanan supaya diorang pakai that opportunity untuk training and everything. Tapi kalau cakap balik dalam ni, of course, bukan perkara yang mudah lah, sebab tim-tim MPL yang lain ni bagi atas, sebab kita bercakap pasal MLBB diorang semua dah sebat player yang paling power, coach paling power, analyst yang paling power, team manager semua yang power. Sebab yang lain-lain ni dibariskan dia. Tak ada sekarang ni dekat Malaysia secara terus, tak ada struktur yang membantu tier 2 atlet-atlet tier 2 yang berazam menjadi professional player. Macam kita berazam tapi tak ada benda yang membantu.
Dia kata, so kalau game permission, dia kata, tak apa, kita buat MAL. Peluang tu hanyalah peluang, tapi doesn't help. Tu bukanlah membantu memimpin you kat kerajaan semua ni. Apa cadangan Sabah Cadangan. untuk kita secure ataupun kita nak betul-betul ada kualiti di setiap akar ubi kita ni? Tak kisahlah tier 2, tier 3, tier 4. Sebab kita tak ada lagi tier macam bola sepak. Bola sepak dah ada Division 1, Division 2, Ya, betul. Division Sekarang division 3, kita tier 1 tu Division 1, MPL, tu Division 2 lah. Division 2 kan. Itu je. Dah Dua tak je ada kan. division. Tak Division ada. 3 tu maknanya memang tak Belum masuk ada. MAL lah. Yang Division Ah, 3 ni kira yang Dia tak masuk tournament MAL. kampung je lah. Zaman kampung lah. So apa cadangan Pelaba untuk nak kata apa buat beberapa penambahbaikan tentang kualiti daripada akar umbi kita untuk talent ni? I think the development dia ada pelbagai. Kita start dulu dengan bahagian talent. Talent. So talent development ni mungkin kita perlu menjalankan beberapa training. Kita menjemput player-player pro ni, mungkin berkongsi ilmu untuk mereka macam mana nak get back up on their feet. Sebab kadang-kadang ramai-ramai antara MAL ni, diorang MAL, bukan tak payah cakap MAL lah, mereka yang tak dapat ke professional league kan, diorang tak tahu proper guidance on how to do training. Dia bukannya style main rank, main power confirm boleh jadi pro. Tak, it doesn't work that way. Okay. You must some sort of regimen. Sebab kalau kita cakap pasal sukan ni, ada pelbagai jenis sukan. So your regimes for different games differ from one another. So athlete perlukan some sort of guidance macam mana nak, kalau dia jenis goal laner, kalau ada certain game terminology panggil carry, hard carry, post 1, post 2, post 3 semua ni kan, they have their own methods on how to do training. Nak ajar dia orang. And training tu bukan sekadar berlatih dalam game, tapi luar game rajin-rajinkan membaca patch updates, how to take advantage situations, macam cakap analytical. Sebab dalam game tu bukan setakat bermain, kena decision making, you know. Dan latihan dari segi mereka-mereka yang menjadi captain, team leader tu macam mana. Setengah orang ni dia kata, penting kau sebagai team leader itu je. Tapi tak benar berfikir apa faktor-faktor yang diperlukan, what are the things needed to become a leader for the team. Macam nak Apa peranan dia? Apa peranan, communication. Itu player. Okay, itu baru saya cakap dia. Team manager peranan dia macam mana pula. Nak kena buat, nak jaga kebajikan player macam mana. Dia bukannya setakat mencari dana, nak jaga kebajikan player ni pun ada cara dia. Contohnya, player nak ajak kita bawa makan sebelum tournament, kalau boleh jangan bagi player makan 2 jam sebelum tournament. 2 jam sebelum tournament tu bagi dia makan, lepas tu tak boleh makan lah, benda berat-berat. Takkan masuk tournament nak perkena nasi kandar. Takkan masuk tournament sebelum nak start match kan, makan nasi kandar, sebat, nasi lemak, sambal kerang, tak boleh. Rendang ayam lagi. Rendang ayam lagi. Aduh. Dah kenyang, dah sedap perut semua. Tak adanya mesti nak lentok, mesti nak tidurnya kan. It's not focus on. Fokus betul-betul fokus. So in terms of the way that people practice this kind of things pun, the pro players are already winning. Kalau nak kata skill, mungkin you guys on the same level. It's just that your lifestyle, the way you do things are already wrong. Okay. Macam ni nak sampai professional level? Ada nampak player SRG buat all this thing? Tak ada. Diorang tak ada. Tak ada punya diorang nak makan nasi ganda perform tu. Ada yang kena backhand kan. Ada yang tak dengar coach kan. Pemakanan mesti kena jaga. Pemakanan. Even you game as a player yang bermain dalam mobile, PC, apa, melibatkan game lah. Yang gaming kan. Betul. Pemakanan mesti kena jaga tau. Penting. Yep. Also kesihatan. Kesihatan tu, I think kesihatan ni there's a lot of things. There's also lifestyle. Kesihatan fizikal. Physical. Kesihatan mental. Kadang-kadang bukannya kita nak suruh player pergi kat gym. Macam mana cakap? Bila I start balik jogging, sangat fresh. You punya thinking dah jadi lain tau. You feel like a different person. Dia cuma bezanya kerja sampai lewat malam tu biasalah. Kita nak bangun lambat tu biasalah. Kan? Tapi bila tengok kalau betul-betul circle circle, kita punya circle untuk bersenam kan. Sebab dia ringan lah, badan jadi ringan lah. You akan kurangkan ambil yang benda yang makan yang bukan-bukan. You tak rasa pun nak ada craving benda bukan-bukan. Even manis sekalipun. Berkarbonat lah. Yes. Itu cakap. Mungkin player dia ajar macam tu juga. I don't think I macam saya cakap, rasanya kalau kita dekat kat sekolah-sekolah pun ada cikgu dah bagi nasihat, jangan makan benda-benda yang makan juga. Makan juga. Sebab kat luar ada jual.
Dia macam ni ya, sebab saya lebih kepada psikologi Ya. manusia kan. Okey. Kadang-kadang khidmat nasihat ni kan, mak ayah dah nasihat, cikgu pun nasihat, tipu lah daripada tadika, daripada taska, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, college, semua nak bagi nasihat dah. Tapi saya buat, tapi kadang-kadang dia bergantung kepada dia punya environment. Environment, kadang-kadang gaya hidup tu kurang sihat. Kadang-kadang melepak mamak, payah tu tak nak order apa, mi goreng double, susah. Kalau tak order. Kalau order teh tarik, Ya. order teh ais apa macam benda-benda yang kurang sihat tu. So nak cakap, payah nak amalkan gaya hidup yang sihat bila environment tu dan setting tu lepak dalam segi dan sebagainya tu. Perlukan rakan-rakan yang positif. I tak rasa you, if I tiba-tiba you encourage kawan, jom kita pergi berbedal benda-benda yang kurang sihat, tak ada. Tu cakap also environment. Ya. Environment where you at, siap the people that you're around with dan semua ni lah. Okey. I dah Pelabak pun dah ada bagi penerangan sedikit tentang terms of athlete. Ada tadi kan, athlete dari segi pemakanan, dari segi dia punya kerjaya juga. Mana haluan dia, dia punya peranan dia dalam tim tersebut. Yang ni kita sentuh pasal isu kontrak. Isu kontrak ni orang kata apa? Masih ada ayat dia. Masih menghantui. Menghantui dalam industri sukan ni. So, bagaimana garis panduan NASDAQ boleh bertindak sebagai perisai supaya bakat kita tak dieksploitasikan? Garis panduan NASDAQ ni yang kita tak payah bercakap pasal 2026 lah. Yang pada awalnya pun yang garis NASDAQ yang macam yang tu pasal blueprint. Tapi NASDAQ ni kan dah keluarkan guideline. Betul. Untuk like a template on the things that you need to be look out for when it comes to contract. Benda tu dah ada, which is a great initiative daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan juga Esports Integrated bersamalah dengan pihak-pihak terlibat. Seribu sayangnya ialah walaupun dia adalah sebuah perisai, tapi kalau perisai tu tak diguna, tak ada function ke. Dia cakap benda guideline tu dah ada, tapi masih lagi macam the only reason kenapa Ifan bawa kes ni pun sebab benda tu masih lagi berlaku. Yup. Perisai dah tersedia. NASDAQ ni bukanlah benda baru keluar 2026, bukan 2005, 2024. Dah ada benda-benda ni. Tapi kenapa masih lagi kes ni? Sebab orang tak mengambil remeh. Sama ada dia ada beberapa pasal. Satunya mengambil remeh benda ni. Rasa macam alah NASDAQ apa benda lah NASDAQ ni. Dia tak tahu apa itu peranan NASDAQ. Tahu peranan tu. Why Cakap baca. kita buat Alamak, NASDAQ? kena baca banyak pun. Panjang pula NASDAQ ni. Yes. Cakap tak payah. Aku dah team manager. Dia bercakap macam ni. Dia banyak benda. Dia banyak balik alasan. Kata tak apa lah. Nanti aku suruh member aku baca lah. Padahal member dia pun tak baca. Dan ada faktor yang kadang-kadang mungkin kurang pendedahan tentang NASDAQ ni. Jadi itu pasal sekarang ni inisiatif oleh pihak Kementerian ASI cuba nak travel around the country daripada state ke state untuk lagi bagi exposure tentang NASDAQ ni supaya benda-benda ni tak berlaku. Dengan pelbagai pihak lah bekerjasama. Saya rasa Nadi pun ada terlibat juga dalam berkenaan. Yes. Untuk Nadi kan setiap kali kita punya program memang kita akan pupuk untuk teras garis panduan dalam NASDAQ lah kita panggil bahasa. NASDAQ lah guideline itu. Cuma mungkin apa tadi? Orang kata bila disebutkan perisai nak beritahu flower lah kan. Bila perisai ni benda perisai ni memang akan panjang. Memang perlu dibaca. Betul. Sebab dia perisai. Itulah halangan apa-apa berlaku dari segi mungkin dia akan dapat tawaran lumayan di luar negara akan datang. Kita tak tahu macam mana. So mungkin ada guideline dia. You nak pergi ke Eropah ke Europe ke apa ke. Semua dah dinyatakan apa-apa berlaku. If you dapat tawaran lumayan tapi kalau berlaku macam ni you kena macam mana. Betul tak? So kita dah kena beritahu. Bukan ke kita lah. Maksudnya mungkin kita dah kena bagi tetapkan kepada player-player juga. Player-player mungkin ada certain player dah tahu about NASDAQ. Tapi yang
kelab-kelab yang baru nak naik apa semua ni. That's why KBS yang Mr. Flower cakap diorang akan pergi country ke country untuk State, state, sorry, country ke country. Kalau pergi kata-kata State ke power. state kan. State ke state untuk bagi awareness apa ataupun beritahu apa yang ada di dalam Nasdaq. Betul, yes, betul. Yeah. So sebab sekarang ni semua di hujung jari, Flower. Betul. Semua ada je. Ya. Bukannya Nasdaq tu kena bayar kan. Free. Nasdaq dia akan keluar satu what is Nasdaq, and then tengoklah garis panduan dia macam mana kan. So benda tu kasi cakap perisai ni memang panjang, Flower. Memang kena baca. Tapi macam kita suka korek kan, kupas kan. So kita kena baca. Kita kena baca sebab itu adalah panduan kita. So, takut soalan bukan-bukan datang. Sebab kita jumpa pelbagai orang. Betul, Flower? Betul. Baik baby, baik atas baby, remaja sampai dah dewasa. Akan bertanya soalan yang pelik-pelik dekat Flower, betul? Betul. Saya tanya soalan yang paling pelik dalam selama saya paling pelik saya pernah dalam e-sport ni kan. Macam mana nak jadi pro player? Okay, itu normal. Macam mana nak jadi pro player? Kalau nak jadi pro player nak kena makan apa? Saya rasa cara soalan tu ditanya tu agak pelik. Cuma kalau kita bagi konteks normal dia kata apakah contoh pemakanan sihat untuk tapi cara dia tanya tu macam tanya tu sangat menekan lah kan. Dia macam desperate untuk jadi pro player. I tak tahu mana budak tu pergi sekarang. Mungkin dah jadi player ke kita tak tahu. Itu cerita 3 tahun lepas. Payah ni. Okay. Ya, tapi ialah banyak jenis inquiry daripada ramai sebab orang semua macam nak cakap, semua ingin tahu tapi tak tahu channel mana. Itu pun jadi satu masalah pula. Sebab kita dalam topik ni kan, kita satu masalah orang yang ada soalan-soalan ni kan, dia tak tahu nak tanya kat mana. Betul. Dia akan tanya orang yang paling dekat lah. Contoh kalau influencer. Dia jumpa influencer, dia PM lah abang tu dekat social media. Bang nak tanya jadi pro player macam mana? Abang tu cakap, takkanlah saya, macam mana nak jawab ni? There's no one answer to it kan. Yeah, and I tak rasa that is the right person to do it. Even for me kan. Betul. I don't think I'm the right person to address this. Kerana ramai sebab je. Memang kita di scene yang, kita industri yang sama e-sport. Tapi kita bukan the right person yang untuk ditanya macam mana kau nak jadi pro player. Tapi you as a trainer ataupun you as a coaches yang lain, saya rasa is the right person, right? Dia akan ditanyakan benda macam tu. Tapi dia tak kenal. Kita bagi awareness, dia nak tanya tentang, kita share about awareness tentang pendidikan isukan. But soalan tu maksudnya dia belum faham lah penyampaian kita ke? Ya, betul. Kan? Ya. Sebab tak melibatkan, kita tak ada mention pun as a pro player di dalam pendidikan isukan, awareness. I think it's just a question. I rasa tak salah pun kalau nak tanya. I don't think there's maybe dia a bit terlebih excited. Soalan tu dia dah lama nak tanya, cuma macam pendam kan. Saya rasa abang, saya just nak tanya lah. Kalau abang boleh jawab lah. Macam je pro player balik-balik. Ini soalan yang give it 10 more years, right? It's going to be the same. Buntu tau. Soalan tu memang nampak senang tau nak bertanya, tapi nak menjawab tu. Jawab tu. Sebab jawapan saya mudah je. Saya cakap sama macam Flava cakap, saya bukan orang yang sepatutnya ditanya, tapi apa yang saya tahu, itu je. Tak tahulah betul ke tidak, kan. Sepanjang dalam ni, saya beritahu je lah. Dia kena konsisten, dia kena ni, dia kena pergi try out dulu another team. You kena pergi go to tournament. It's all generic answers yang you wouldn't go wrong lah. Ya, cuma tetapi still tidak menjawab kepada apa sebenarnya dia nak cari. Dia nak spesifik je sebab nanti tak tahu dia nak jawapan macam mana. Nanti ada follow up question. Berkenaan ni bang, ni macam mana? Dia akan ada next. Dia macam mana tu ada panjang nanti. Dia takkan end that question apa yang dia perlu tanya. Yes, betul. Dia sentiasa akan bertanya. Yes. So adakah budak tu akan bersinar akan datang? Sebab dia keep asking the question. Asking is always good. Saya suka orang yang bertanya. Cuma of course what is the follow up to that? You dah bertanya, you dah dapat jawapan, what is kind of effort that you want to put in after that? Sekat you bertanya je, but then there's nothing to follow up with it, dan tak ke mana juga. Tak ke mana pun. And kalau cakap dari isukan ni, actually the main issue is that how I tak suka orang cakap yang
macam saya cakap, isukan kita di salah satu fasa yang very developed in Malaysia. I highly disagree to that. Kau cakap develop, orang salah faham tau. Korang hanya melihat kejayaan pasukan dan atlet ni sebagai satu yang berjaya. Okay, of course, diorang berjaya. But that does not mean pembangunan isukan bangun. That's not it. It's different story altogether. Betul. Contoh Selangor Red Giant, itu atas usaha mereka. Persoalannya apa yang what have we done as orang-orang berpengalaman industri, as orang-orang yang berjaya industri sebagainya, did to make them achieve that? Or is that just a personal kind of thing and all that? Tapi senang cerita, tak nak cakap tu, the more macro thing is kita tak ada proper system in place. Tak ada. Belum. Sepatutnya there should be an FAQ available somewhere in this nation to address this. Bila orang bertanya macam mana jadi pro player, just a simple FAQ. Cakap, oh cara ni macam ni. Kalau you bertanya tentang Mobile Legends, cara begini. PUBG Mobile. Mostly selalu kan dipanggil as a pocket talk mana-mana event ataupun apa, is a share about perjalanan dia sebagai pro player sahaja. Exactly. Dia not share about dia akan share perjalanan dia susah dan senang, and then macam mana dia boleh berkecimpung. Tapi mostly ayat akan dikeluarkan, saya tak expect boleh jadi pro player. Right. Yeah. It's a common punya answer. Common answer, yeah. Right. So why not? Betul. Saya setuju apa Flava cakap. Perlu ada FAQ pada pro player ni. Tanya, macam mana nak jadi pro player ni? Saya tak nak tahu macam mana awak tak expect lah jadi. Itu saya tak nak tahu. Tapi saya tahu macam mana awak boleh konsisten. Macam mana awak boleh pergi sampai ke tahap ni. Ataupun mungkin apa yang awak perlu buat. Betul. It's about rezeki. Semua orang ada rezeki masing-masing. Takkan nak cakap situ plus rezeki. dia macam contohnya macam the normal route lah. Normal route, kalau you okay, contohnya macam tadi you cakap, you give the best option. Dia cakap kalau menerusi MLBB dia ada outline MAL, MPL. Kalau you bernasib baik, ni apa saya cakap rezeki. Kalau rezeki adalah tim MPL tu yang ambil you berdasarkan scouting. Tapi macam mana you nak nampak diri you ni, mungkin dia akan share. Betul. Right. Dia kena ada kan. Saya betul. setuju benda tu. Tapi bila kita buat macam tu, agak bosan tau benda tu. Betul lah, ya, agak bosan. Agak bosan. Baca lagi. Baca lagi kan. Baca lagi. So orang nak kena tengok lagi, dengar lagi kan. Tapi benda ni perlu. Just like how you highlighted, this is something needed. Selagi kita ada, selagi kita tak penat, why not? Kita boleh share lagi kan, sebaik yang mungkin. Also Nasdaq. Saya pun banyak kali cakap orang, baca, you go search Nasdaq. Walaupun saya ni bukanlah siapa-siapa, kan? Tapi why not? You research, you baca betul-betul. Sebab you adalah dalam industri isukan. So kita dah ada garis panduan kita. Why not kita follow them? I agree. Yep. So, soalan terakhir, Fava. Okay. Terakhir. Dalam satu ayat lah, dalam satu ayat, apa kriteria yang paling kritikal nak berbezakan jago kampung dengan ikon global yang mampu bertahan lama? Tak yang satu ayat tak apalah, buat je ayat apa pun. Okay, tapi sebelum saya bagi ayat tu, I think this is good timing because kita pada minggu yang lepas, saya baru saja bersama dengan pihak KBS Malaysia dan juga Esports Integrated buat satu event ni, nama dia Malaysia Esports Accelerator Program. Okay. Di mana kita menjemput di apa? Minds. Ya, Minds. Ya. Singkatan dia apa? MAP lah. MAP, right. MAP. Sebelum ni MAP, bagi mereka tak tahu, MAP dulu apa dia buat ialah dia memberi insentif duit untuk membantu tim-tim Malaysia yang mewakili di luar negara. Macam ini sebenarnya ministry will help you a certain amount. Tak banyak, tapi we cuba kita tolong kan. Tapi now MAP has transformed into something that dia tak nak stop, dia tak nak jadi tempat memberi duit saja, tapi dia nak bantu in other ways, you know. Dia invite all these influencers from other sports which suits your question. You kata orang yang bermain sukan dah lama, bukan setakat 1-2 tahun pro, lepas tu dah tak ada. Betul. Tadi kan, which really suits this question. So, jawapan yang dia bagi ialah very simple. It's your mental strength. The thing that differentiates between a world champion and the people who didn't make it into becoming a world champion, the skill gap is very, very small. Skill gap, semua ada skill. Kerana nak cakap skill, nak buat skill ni, reaction time, semua sama.
It's mental strength. Because um because the thing is, every area you've already covered as much as you can when it comes to your skill, your analytical skill that you mentioned just now, physical strength, dia jogging, you jogging, dia pergi gym, you pergi gym, you training 10 jam sehari, dia training 10 jam, semua dah sama. Now it's your mental strength, because it's not, it's not a sprint, it's a marathon, because some of these games you play on a very high level, Yeah. um, you main daripada pagi sampai petang, lewat petang, malam lewat gila, continuously, best of 5, best of 7s. Mental strength. You don't have the mental capacity to handle all this thing. That's it. Your opponent wins. Ya, bukannya sebab opponent has better skill than you. Yep. Bukan. It's like skill wise you already closed out everything already. It's mental strength. Mental strength. Yeah. The keyword is mental strength. Hmm. Pesanan terakhir kepada Flava, pesanan terakhir daripada Flava kepada komuniti Nadi sendiri di dalam kita punya tajuk dari local to global secara general. Secara general Yeah. I'll give you one advice yang orang semua mudah nak hadam. Dia cakap, in whatever you do, I understand that kita punya podcast Nadi Sukan ni on esports. Yep. But in whatever you do, sama ada you nak masuk industri sukan ke mana-mana industri, do a little bit of study about the industry, because the industry has a lot of things to offer. Yep. And if you'll be surprised by doing a little bit of study, it can do wonders for you. Yeah. Anything can happen. Yeah, anything can happen. Maksudnya. Anything can happen. You just, apa yang saya boleh cakap, mana-mana tempat you can survive. Yes, I agree. Sebab saya study lah, saya tak jadi player. Saya awal-awal dulu, saya dah terima kenyataan saya hanyalah seorang jaga kampung. Dulu saya power like top dekat uni kalau main Dota. Wah. Tapi bila saya tengok pro player lain main, saya dah admit yang I'm not their level. Ya. Cakap skill pun Tak, bukan kita tak boleh nak pergi ke another level yang kita boleh pecahkan another Betul. dinding yang kat atas tu. Tapi kita know kemampuan kita akan efek tak diri kita, akan efek tak ke orang sekeliling kita. It's got ada self-realization lah. Ya. Sebab waktu tu I study, I dah cakap, tak boleh. Berapa hari I training hari ni 2 jam Tak boleh. Tengah study lagi. Ya. Kan mak ayah marah pula sebab Then, education drop kan. that time lah, Yes. education first. That time. Betul. Tapi for me, dua-dua. Education kena seiring dengan sukan. Tapi not electronic sukan. Yes. Saya bekas bola sepak lah, bermain bola sepak di Sekolah Sukan Negeri Perak dulu. So kena seiring. Sini. Wah, bukan mental health je, physical pun dua-dua out. That's why bila sukan ni they have kesedaran ataupun tentang kesihatan di dalam sukan. So itu yang saya kata, bila benda tu relate dengan e-sport, saya kata okay, kita kena titik beratkan benda ni, you know. Yes. Yalah, kadang dulu struggle kita nak menaikkan nama sukan Betul? e-sports, bukan sekadar as a player, bukan sekadar untuk dia nak kenalkan diri dia yang bermain, yang dia ni adalah professional player. Yang same time kita nak menaikkan nama industri kita sendiri, iaitu industri yang dinamakan e-sukan. Macam podcast episod sebelum ni, Cucu cakap dah ada e-sukan, tapi orang tak panggil e-sport, orang tak panggil e-sukan, Tak panggil. Betul. panggil game. Tak kisahlah orang nak sebut tu e-sport ke apa. Game. Sorry, this is games. Yeah. It's game. Right. So sekarang ni baru kita tukar nama as a electronic sukan, as a in English e-sport lah. Yes, Electronic betul. sport. So ada lagi kata-kata terakhir daripada Flava? Kita pun dah di penghujung. Tak ada kot. I think kalau sebagai tambahan tu, make sure to do your studies. I suka yang tadi cakap pasal studies. Sebab dulu saya punya diploma teruk tu sebab saya tak I didn't have some sort of direction. Bermain lalai kan. So sekarang ni baru saya rasa confidence sebab degree saya dapat honors. So macam Wah. happy lah.
So bila orang tanya macam, Congrats. oh what's your education background? Oh yeah, I got honors American degree. Ha. So in communications and Yup. psychology, Kita, alhamdulillah. kita boleh bangga sebab kita ke tahap tu. Ya. Kadang saya lupa, Dapat title tu. dah lama kan tinggalkan study kan, so orang macam kadang-kadang lupa pula. I did my studies. So yeah, because I sayang isukan. I bukan join ni because I see potential, rasa macam nak buat duit tu. Of course I want to make a living, but at the same time I memang genuinely sayang sukan ni. So that's why I buat kerja-kerja amal macam persatuan dulu, because Yeah, I've always yeah. wanted to bangunkan. But even I dah keluar persatuan pun, I've always trying to think of ways of how to pembangunan sukan. That's why I created yang website Esports Central lah, semua ni and everything like that. Sebab I can see that this sport can go big, even bigger than it is. This at the current moment kita just at the tip of the iceberg je, banyak lagi. As long kita lah, saya bukan siapa, saya kecil saja. Mungkin Flava another person yang sangat important dalam isukan Malaysia, which is memang ada suara yang besar yang boleh nampak impact sesuatu organisasi. You bersuara, you boleh pump anytime, boleh ubah orang tu. Okay, I don't know about that lah, but Ya kita tak tahu daripada hati orang tu memang betul-betul dia nak berubah. Mana kita tahu. So Flava, itu sahaja pada episod kali ini tentang local to global dalam pembangunan isukan. So Flava boleh pandang kamera tengah. Thank you so much yang mana yang menonton episod kali ini. So sekian saja daripada saya. Saya nak ucapkan big thanks to Flava dan Cik Farouk. terima kasih Kak Nadia. Yes. Sudi hadir pada hari ini, daripada jauh datang. So thank you so much. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Flava, peace.